Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya. Saya nak ulas sedikit berkenaan satu kenyataan Anwar Musa. Awak boleh pergi rujuk Facebook Anwar Musa, di mana dia pelekeh kerjasama UMNO DAP. Dia cerita apa yang Tok Mat Hassan kata, Zahid kata berkenaan DAP. Dia pelekeh, dia kemudian kata bos DAP sebut macam ni, UMNO ikut dan macam-macam lagi lah. Ya. Okay. Pertama, itu putar belit. UMNO bukannya menurut kehendak DAP. Zahid very clear apa yang UMNO buat, apa yang apa matlamat kerjasama UMNO DAP, semuanya jelas. Kedua, saya kira Anwar Musa merujuk kepada kenyataan Lim Guan Eng. Well, Lim Guan Eng bukan mewakili DAP, keputusan DAP pusat. Itu pendapat peribadi dia. Now, ketiga, Anwar Musa mudah lupa. Pemimpin UMNO pertama yang mencadangkan perlunya UMNO pertimbangkan kerjasama dengan DAP tak lain bukan Anwar Musa sendiri. Dan kenyataan itu dibuat oleh Anwar Musa pada 10 ke 11 Ogos 2018, hanya beberapa bulan selepas PRU 14, di mana UMNO kalah dan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Hanya beberapa bulan selepas itu, Anwar Musa menjadi satu-satunya dan pemimpin pertama UMNO yang isytiharkan dan cadangkan perlunya UMNO pertimbang kerjasama dengan parti-parti lain termasuk DAP. Jadi kenyataan mesra DAP ni oleh Anwar Musa ni tidak diulangi oleh mana-mana pemimpin lain termasuk Zahid, sehingga PRU 15 selepas titah cadangan Al-Sultan Abdullah agar kerajaan perpaduan ditubuhkan dan akhirnya UMNO kerjasama dengan DAP. Itu saya dah ulas dalam live sebelum ni, jadi awak rujuk, atau kalau di YouTube awak rujuk video sebelum ni, saya dah ulas panjang lebar. Okay? So, Anwar Musa lupa benda tu. Jadi sekarang dah masuk PAS, mungkin Anwar Musa sudah suntik sedikit DNA PAS dalam diri dia, tapi dia dah lupa. Okay? Tapi naratif ni yang berubah-ubah ni saya dah dengar banyak. Hipokrisi ni saya dah dengar banyak. Saya tak hipokrit. Kalau saya pernah sokong PAS, saya beritahu. Saya rasa satu Malaysia tahu saya pernah sokong PAS, perjuangkan PAS. Dan kemudian orang tahu mengapa saya tolak sekeras-kerasnya PAS. So don't putar belit. There is nothing wrong kerjasama dengan DAP. Tapi kalau DAP membuat satu kenyataan yang anti Melayu ke apa, kita tegur. Benda tu dulu-dulu, sekarang dah tak ada. Sekarang yang berbaki dalam 2-3 tahun kebelakangan ni bukannya DAP yang ekstrim, PAS yang ekstrim. Banyak benda dia lihat menerusi kacamata perkauman dan banyak fitnah dilontarkan untuk menakut-nakutkan orang Melayu terhadap DAP. Itu yang berlaku dalam kes Ura, Kampung Sungai Baru, ya, macam-macam lagi. Ya. So, itu yang berbaki. Pada saya sekarang, parti yang paling ekstrim atau ni keterlaluan adalah PAS. Bukan DAP. Alright? Tapi mereka tak ada modal, mereka tak ada kemampuan, kematangan berbincang isu ekonomi, isu ini, isu tu. Jadi mereka berbincang apa yang mereka tahu bincang, iaitu isu agama, bangsa dan negara. Dan bila tak ada isu, putar belit dan sebagainya. Jadi Anwar Musa tak payah nak putar belit. Alright? Sebab Anwar Musa lah yang pertama mencadangkan kerjasama dengan DAP. And there is nothing wrong kerjasama dengan DAP. Anwar Musa jangan lupa bahawa PAS, iaitu parti yang diwakili Anwar Musa, telah melantik Tun Mahathir sebagai penasihat SG4. Okay? Dan Tun Mahathir adalah pemimpin UMNO yang keluar dari UMNO, kemudian duduk di pentas DAP. Saya masih ingat press conference itu, ada Lim Kit Siang, ada Lim Guan Eng dan sebagainya. Malah saya pernah hadir satu ceramah yang dibuat oleh Mahathir di Pulau Pinang sebelum PRU 14. Ada Lim Guan Eng memuji-muji Tun Mahathir, Mahathir memuji-muji DAP. Dan di pentas itu, kali pertama press conference itu, Mahathir beritahu DAP sudah berubah.
Dan selepas itu, sampailah ni, Tun Mahathir tidak pernah kritik DAP seperti mana dulu-dulu atau seperti mana PAS duk kritik sekarang. Dan Tun Mahathir duduk sebagai pengerusi penasihat SG4. Jadi retorik pemimpin PAS persekitaran pembangkang ini main petik muat. Okay. Now, saya tidak anti Tun Mahathir. Saya menghormati Tun Mahathir. Saya bukan persoal Tun Mahathir kerjasama dengan DAP dulu. But that's not the point. The point is, PAS hypocrite. Okay. So, tak payahlah. Tak payah nak mainkan retorik ini. Sebab you are facing a crowd menjelang PRU 16 yang majoritinya lebih 50% ni 39 tahun ke bawah. Mereka tak ada ketaksuban dengan parti. Dan mereka berfikir dan mereka terdedah dengan banyak maklumat termasuk yang saya sedang sampaikan sekarang. Dan mereka bukannya akan termakan dengan retorik-retorik ini. Cara berpolitik awak sudah lapuk. That's why you don't hear Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO yang sudah belajar cara politik baru ni membuat kenyataan-kenyataan yang dangkal sebegini. Ya. So, bagi mereka yang tak tahu sekarang, awak tahulah. Yang pertama, dari UMNO, kepimpinan tertinggi lah. Pada masa itu, Anwar Musa UMNO. Yang cadangkan, yang buat kenyataan mesra DAP ni, Anwar Musa sendiri. Ya. Dan pada masa itu, saya terkejut dan saya fikir, itu kenyataan matang sebenarnya. Walaupun saya pada masa itu banyak benda saya tak puas masa itulah. Banyak benda saya tak puas hati dengan DAP, jadi saya tak buat kenyataan puji Anwar Musa lah. Tapi dalam hati saya kata, that is a very mature statement. Sepatutnya dulu saya belajar jadi lebih matang. Kalau benda statement yang matang saya patut pujilah. Tapi dulu saya pun kurang matang sikit berretorik dengan emosi. So I've changed that, ya. Tapi you all dalam PAS have not changed. Dan you don't have the capacity to change. Malangnya, saya nampak sekarang Anwar Musa dari matang bila masuk PAS dah jadi tak matang lah. Sorry to say sebab saya anggap Anwar Musa kawan. Tapi sorry to say lah. Okay. Kenyataan tu cukup tak matang lah. It's a cheap shot. Dalam bahasa Inggeris kata it's a cheap shot. Yeah? And banyak sekarang saya lihat, I'm disappointed lah. Okay. Saya masih ingat, saya tak mahu sebut siapa dia lah. Tapi ini orang kuat juga Tun lah. Okay. Pernah satu ketika dulu, masa tu saya masih tak puas hati dengan DAP. That was more than 2 years ago, 3 years ago. Sebab DAP buat kenyataan ni kata, pada masa itulah, now I can accept DAP. Yes, I can accept DAP. Tapi dulu saya tak boleh terima. Saya kata kat dia, saya dalam kereta, I cannot accept DAP. Dia cuba pujuk saya. You have to, DAP ni awak kena faham. Orang Cina sekian lama UMNO memerintah. Dia bagi tahu saya. Orang Cina sekian lama UMNO memerintah ni, mereka rasa mereka tidak boleh bersuara dan sebagainya. So sekarang kini mereka ada peluang untuk suarakan dan sebagainya. Tapi hari ini orang itu dah bunyi lain. Dia pula ada buat kenyataan baru-baru ni saya baca is something to do with dia kritik DAP dengan agenda Malaysia or something like that. Ya. So hipokrisi dalam politik ni memang wujud. But that kind of politicking tidak akan bawa awak ke mana-mana. Dan sayangnya, siapa-siapa masuk PAS ni, mereka terus amalkan budaya politik lapuk ni. You are not going to get the Chinese word with this. You are not. So, I don't know what game you are playing atau apa misi awak. Mungkin PAS misi dia sekarang, dia tahu dia nak kena teruk. Dia cuma nak maintain penyokong dia ada. Well, that's up to them lah. Saya cuma nak tegakkan kebenaran. Saya bukan nak bermusuhan dengan Anwar Musa ke siapa ke, no. Orang akan buat retorik, Regi dah ubah lah, Regi dah makan dedak. No. Saya dah rotate. Saya asalnya penyokong tegar UMNO, Najib. Kemudian saya menjadi penyokong tegar ni. So dah rotate.
Dan rotation ni akhirnya membawa saya ke kematangan, sebab misinya sentiasa satu, cari kebenaran. Dan sekarang I think I have become more rational and more wise, dan terbuka kepada apa jua kemungkinan. Dan saya dah faham where the strength lies, where the weakness lies, and where the truth, which platform is more towards the truth. Dan akhirnya saya sudah faham bahawa saya tidak patut sebenarnya tinggalkan sokongan saya terhadap UMNO. Dan saya sokong kerjasama PH dengan Barisan Nasional. Nothing to be ashamed about. Dan I think saya dah finally hala tuju saya ke arah kebenaran ni dah, in English they say it has gel. Dia telah beku ke arah satu landasan. It's very clear. Tapi landasan itu bukannya landasan yang sekarang digunakan oleh Perikatan Nasional. Ianya landasan yang digunakan oleh Gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Nothing to be ashamed of. Alright? Okay. So, itu sahaja ulasan saya sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.